Kita semua makan ubat. Dan setiap kali kita sakit, apa benda pertama kita cari adalah ubat. Tapi tahukah anda bahawa bila kita tak jaga ubat-ubatan, bila kita tak makan ikut apa yang ditetapkan, apa yang akan berlaku adalah dia menyebabkan ancaman besar kepada kita semua. Ini sangat-sangat ironi sebenarnya sebab kita anggap bahawa ubat-ubatan yang diberikan kepada kita sentiasa akan menyebabkan kebaikan. Akan menyebabkan kita pulih daripada sakit. Tapi tak. Sebenarnya pada masa yang akan datang, boleh jadi ubat-ubatan yang dihasilkan oleh manusia yang dimakan oleh kita yang tak dijaga pemakanannya akan menyebabkan ancaman besar. Antaranya adalah bakteria yang sangat-sangat susah nak dibunuh sebab dia dah jadi resistant. Dia dah jadi kebal dengan segala macam antibiotik, segala macam ubat. Dan bila dah tak ada ubat nak bunuh bakteria-bakteria super bug, apa yang akan jadi? Jadi dia dianggap sebagai satu ancaman besar, mungkin boleh menyebabkan kiamat super bug. Kita duk risau pasal robot yang akan memusnahkan manusia. Boleh jadi sebelum datang masalah robot dan sebagainya, akan datang dulu masalah mikroorganisma, makhluk-makhluk halus yang akan membinasakan kita semua. Jadi adakah itu akan berlaku dan macam mana ubat boleh menyebabkan kebinasaan ini? Jadi alhamdulillah kita pada podcast Ajar kali ini kita menjemput seorang yang sangat-sangat layak lah untuk membincangkan tentang topik tersebut, iaitu Dr. Hisham. Sihat Doktor? Alhamdulillah sihat. Jadi kita nak berkenalan sikit lah dengan Dr. Hisham. Dr. Hisham ni sebenarnya adalah super senior saya lah dekat sekolah dulu. Tapi tak pernah jumpa lah. Sekolah mana Doktor? Kisas bawah jambatan. Sekolah Kampung Jawa. Sekolah bawah jambatan. Ini bukan apa nama saja interview sebab kabel ke apa kan. Mungkin ada juga kabel sikit. Tapi memang beliau sangat-sangat layak lah. Yang pertama sekali, beliau buat PhD di University Tohoku Jepun. Di negara anime. Jadi ini yang bagus. Maksudnya bukan setakat kita tengok anime. Kita belajar untuk kita memberikan manfaat lah, iaitu dan beliau juga adalah pensyarah kanan Jabatan Farmakologi dan Sains Hayat Fakulti Farmasi UiTM Puncak Alam, dan beliau adalah ketua penyelidik kumpulan. Ini perkataan yang sangat susah nak sebut tapi sangat-sangat menarik ya. Saya cuba. Eco-Pharmacovigilance Research Interest. Yang saya faham, vigilance ni macam ada kaitan dengan Batman vigilante. Batman ni dia pergi belasah orang-orang jahat tanpa disuruh oleh polis. Jadi adakah itu yang dibuat oleh Dr. Hisham, pergi belasah ubat-ubatan tanpa disuruh ke apa ke? Itu kita nak tanyalah pasal doktor. Jadi doktor rasanya sangat-sangat bergelumang lah dengan ubat, dengan toksikologi, farmakologi kan. Ya, jadi boleh tak doktor terangkan macam mana doktor boleh bergelumang dengan benda tu dan apa yang dibuat dalam kajian doktor lah. Okay, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Encik Aziz. Bercakap tadi yang terma tadi, farmakologi dan toksikologi ini adalah asal daripada perkataan Greek lah. Logi tu kajian. Jadi pharma ni merujuk kepada kesan kebaikan ubat. Jadi farmakologi mengkaji kesan ubat. Toksikologi ni, nama pun toksik. Saya rasa memang rakyat Malaysia semua dah kenal lah perkataan toksik ni kan. Jadi dah main Twitter kan. Jadi kita mengkaji lah. Maknanya bidang saya lebih kepada toksikologi ni. Okay? Maknanya kita mengkaji kesan sampingan ataupun kesan negatif. Okay? Cuma toksikologi ni dia sangat luas dan dia cover bukan setakat ubatnya. Maknanya dia cover juga alam sekitar juga. Maknanya dari segi bahan kimia. Okay? Contoh kalau dekat rumah kita ada Clorox, ada mesin pencuci lantai, yang mana ada kes sebelum ni pernah ada suri rumah dia campur Clorox, dia campur pencuci lantai tanpa dia ketahui bahan kimia ni berinteraksi sama dia dan menghasilkan gas klorin, yang mana gas klorin ini sangat bahaya sebab dia bukan saja boleh masuk melalui kita punya saluran pernafasan, dia boleh menembusi kulit. Jadi ini melibatkan keracunan. Ini adalah antara intipati kajian toksikologi. Maknanya kita kaji apa jadi dia mati ke? Alhamdulillah diselamatkan. Okay. Alhamdulillah dia berjaya diselamatkan dalam tempoh yang kritikal lah. Sebab kalau dibiarkan, kalau tanpa, sebab tak silap saya kes itu dia disedari oleh ahli keluarga dia lah. Sebab dia dah keadaan tak nak bernafas apa semua lah kan. Okay? Jadi benda ini adalah benda yang saya rasa kita perlu cakap dengan keliling kita. Kadang-kadang kita rasa bahan kimia ini mungkin kita rasa macam selamat, tapi sebenarnya bila ada
ilmu toksikologi yang tidak mencukupi, mungkin kita tersalah campur dan menyebabkan kesan sampingan. Jadi macam soalan Cik Aziz tadi, macam mana saya boleh berkecimpung, sebab saya sendiri, peribadi saya sendiri ada kesan alahan ubat sejak kecil. Ada beberapa lah, ada dalam 4 ubat saya ada allergic ubat. Okay? Jadi kita bila kita membesar dalam keadaan kita ni ada reaksi, kenapa kawan aku makan okey, kenapa aku makan tak okey. Jadi kita berfikir dari kecil, apa silapnya. Jadi kita rasa interest kita adalah nak mengkaji sejauh mana kesan ni baik, macam mana sejauh mana kesan ni pula tidak baik untuk kita. Dan kedua, saya rasa antara motivasi saya untuk bidang kajian ni adalah saya suka cerita zombie. Kan? Jadi sebab kadang-kadang kita tak tahu nak buat zombie ke tak nak zombie. Tak nak suka sebab nak ada zombie apocalypse lah. Tak, kadang-kadang kalau tengok movie, kadang orang selalu melihatkan saintis sebagai satu yang jahat lah. Saya profesional yang jahat sebab apa? Kadang-kadang bila nak mengkaji kepanjangan usia, kelangsungan hidup anak muda selalu, jadi dia buat kajian berdasarkan semualah teori-teori, menggunakan teori-teori. Kadang-kadang kalau ikut secara teori nampak macam menarik. Tiba-tiba kononnya nak panjangkan umur, tak nak mati, jadi immortal. Instead of the immortal dia jadi zombie ke, contoh lah kan. Jadi saya rasa ini pun antara yang saya rasa apa orang kata yang motivasikanlah saya untuk ke arah inilah. Zombie kampung pisang kan, yang dia orang jadi zombie sebab buang bahan toksik dekat. Buang bahan toksik gitu. Ke tak tengok filem Melayu? Ada tengok jugalah, tapi Mak Limah pun saya tengok jugalah. Okey lah tu. Ada. Jadi saya rasa ini yang mencetuskan, saya rasa macam yalah pengalaman peribadi sendiri, and then minat saya dekat movies itu. Dan saya juga sebenarnya amat cenderung ke arah alam sekitar lah. Alam sekitar yang ada, sebab saya memang suka tengok, dan saya rasa lagu Hijau Zainal Abidin tu sangat memberi kesan kat saya lah. Jadi kalau macam kita kalau dengar baik-baik lirik tu, saya rasa macam yalah, kalau bayangkan daripada zaman rilis lagu Zainal Abidin sampai sekarang, lagu apa je yang menceritakan pasal alam sekitar sangat yang impactful. Sangat jarang. Sangat jarang. Jadi saya membesar dengan lagu itu. Jadi saya rasa saya terpanggil untuk menjaga alam sekitar ni sebagai satu part time saya lah, sebagai insight untuk buat lagu juga kan. Untuk buat kajian untuk buat kajian untuk psikologi ni lah. Buat kajian untuk komposer lagu, untuk buat lagu balik lah. Betul lah juga tu. Sekarang ni lagu memang semua tak tahulah lagu sekarang masalah apa, tapi bukan masalah alam sekitar lah. Jadi maksudnya kita kena ada kesedaran macam doktor dululah, untuk kita berada dalam alam sekitar. Jadi kita kaji dan kita menghayati lah, kita memberikan penghargaan kepada alam sekitar. Jadi antara penghargaan paling besarnya adalah kajian berkaitan dengan toksik jugalah, dan berkaitan dengan ubat dia. Betul. Jadi apa yang doktor belajar lah lebih kurangnya, dapatan doktor sepanjang belajar dekat Jepun tu, maksudnya dah dapat PhD tu, apa konklusinya? Konklusinya macam, okey, ubat kita guna sekarang gini ke, ataupun kita semua tak faham pasal ubat ke? Okey, sepanjang pengajian saya di Jepun, projek saya utama masa itu adalah melihat kesan toksik metal mercury. Di Jepun, mercury ni dia panggil, orang Jepun dia guna istilah suigin. Suigin, sui itu air, gin tu perak. So air perak, air warna perak. Yang mercury warna perak kan. Jadi Jepun dia guna istilah suigin. Jadi dan Jepun dia sangat sensitif dekat isu toksikologi. Sebab kalau kita ikut sejarah Jepun daripada tahun awal 1900 sampai ke sekarang, mereka sebenarnya ada saja isu-isu terkini pasal toksikologi. Antara dulu kalau macam antara yang besar lah, seperti Minamata, tragedi Minamata. Tragedi Minamata tu berlaku pada tahun 1950-an, yang mana zaman-zaman itu kesedaran kita orang awam, kesedaran pihak industri, kesedaran kerajaan tentang impak aktiviti kita kepada alam sekitar tu sangat-sangat kurang. Apa jadi Minamata? Jadi apa yang berlaku dalam Minamata itu ada satu kilang, Chiso Industry. Ini memang sangat kalau belajar toksikologi, kilang ini sangat kes ini sangat textbook lah. Menjadi textbook lah, menjadi satu benchmark lah dalam ini. Jadi kilang ini dia adalah kilang otomotif, dan lepas Perang Dunia Kedua Jepun mengalami kekalahan. Jadi Jepun dia nak fokus untuk membangunkan balik semula ekonomi negara dia. Jadi dia fokus dekat otomotif lah. Jadi Chiso ni saya tak ingat barang apa yang dia hasilkan, tapi dia menggunakan mercury sebagai katalis dalam industri dia.
Jadi apa yang berlaku, mercury ni dilepaskan dalam bentuk methyl mercury. Maksudnya dia ada tambahan, kalau chemical tu adalah dia ada tambahan chemical group lah. Dia akan jadi methyl mercury. So kilang ini dia buang sewenang-wenangnya dalam sistem perairan. So dia buang dari sungai ni bawa ke laut. Jadi kalau kita YouTube ke apa boleh tengok lah apa terjadi yang pada orang-orang keliling yang terdedah. Sebab apa, Minamata Bay ni dia teluk Minamata teluk Minamata ni. Jadi bila dia teluk, kat situ dah ada satu perkampungan yang majoritinya nelayan. Dia adalah satu perkampungan yang hidup berasaskan ikan, berasaskan seafood. Jadi apa yang berlaku dalam kes ini, methyl mercury ni dia dah dump dekat dalam sungai, dia masuk ke laut. Jadi apabila dia terdedah dalam laut, dia ada pengumpulan. Maknanya dia start kumpul dari plankton. Plankton absorb. Oh, okay. Plankton absorb. Bila plankton absorb, siapa duk makan plankton? Ikan kecil. Ikan kecil makan plankton. Jadi ikan kecil ni dia berkumpul methyl mercury. Jadi bila ikan kecil, ikan besar nak makan ikan kecil. Okay. Makin besar ikan tu, makin banyak methyl mercury terkumpul. Ini kita panggil istilah bioaccumulation. Terkumpul secara biologi. Daripada plankton, makan banyak plankton, dia akan jadi banyak lah. Jadi yang manusia di situ pula tangkap ikan, makan ikan. Jadi antara indikator awal masa kejadian Minamata adalah kucing jadi gila. Kucing jadi gila sebab kucing makan ikan. Gila macam mana tu? Dia jalan pusing-pusing. Weng. Macam zombie lah. Hampir. Tapi dia weng lah. Tapi itu pun apa yang berlaku sebab kilang Ciso tu, sebab mengenal pasti kes itu berpunca daripada methyl mercury mengambil masa hampir 10 tahun. Baru orang tahu, lama dan kilang tu dah beroperasi. Baru orang tahu puncanya adalah methyl mercury. Itu pun manusia kat situ dengan yang mana ibu yang mengandung keguguran pada trimester pertama. Tapi ibu yang mengandung pada trimester hujung, dia akan melahirkan anak yang cacat hidup. Yang dewasa pula dia akan mengalami satu dia bukan setakat kalau tengok Mike Tyson menggigil tu kan, ataupun tengok Michael J. Fox menggigil kan, dia macam Parkinson kan. Dia lagi teruk daripada Parkinson. Dia lagi teruk. Dia akan kalau tengok pada itu boleh tengok dia punya pergerakan dia sangat, dia kawal pergerakan otak dia. Sebab ini dia punya methyl mercury memberi kesan pada dia punya sistem saraf dia. Jadi disebabkan itu banyak kes dan Jepun juga bukan setakat itu, dan yang terbaru itulah macam radiasi Fukushima itulah sebab daripada tsunami tu kan. Jadi banyak kes yang mana di Jepun mereka belajar daripada silam dan mereka belajar daripada tragedi, menambah baik dari segi regulatory, menambah apa jadi dengan syarikat Ciso tu? Tutup. Saya difahamkan telah tutup dan saya difahamkan mereka telah memberi pampasan kepada penduduk. Dan yang tak bernasib yang bagi saya yang agak menyedihkan, kesan pencemaran yang dihasilkan oleh syarikat itu tiada solusi lah. Tiada solusi. Sampai sekarang. Solusi yang ada sekarang, yang sebab saya tinggalkan bumi Jepun 2019, dan kebetulan pula saya punya supervisor PhD masa tu memang dia asal di situ. Dia asal dari Kumamoto. Kumamoto tu negeri dia lah. Tempat lokasi Minamata tu. Dan dia pun sempat dia cerita kat saya, dia kata, Hisham, do you know what, the Minamata Bay no longer there. Jadi pencemaran ni sangat teruk. Kerajaan Jepun tak ada cara lain, dia kambus. Itu sebab doktor terinspirasi lah, maksudnya untuk menjadi pengkaji dalam farmakologi dan toksikologi ni. Ya, betul. Maksudnya kalau selain daripada bahan macam mercury itu bagi kesan kepada alam sekitar dan manusia, penyakit yang sangat dahsyat, ubat-ubatan pun rupanya boleh bagi kesannya. Ya, betul. Cuma itu pun antara saya rasa isu terbaru kan. Bila kita cakap pasal air ni, air adalah water is life lah. Air kita mana tak ada manusia boleh hidup tanpa air, dan kita perlukan air yang bersih. Jadi ini adalah menjadi satu konsep. Kalau satu dalam sejarah yang kita dah belajar daripada pencemaran luar ni, kita ada teknologi untuk menapis dan menghasilkan air yang bersih. Tetapi hadir pula isu yang terbaru seperti pencemaran air yang disebabkan oleh sisa pharmaceutical. Mana datang sisa pharmaceutical ni? Saya rasa ini juga datang daripada pelbagai faktor. Antaranya adalah bagaimana tabiat kita menguruskan ubat yang tidak dipakai, ubat yang telah tamat tempohnya. Okay. Bagi saya, sebab saya sendiri pengalaman saya sebagai pengguna ubat, macam saya katalah saya ada alergi ubat, pelbagai ubat, dan saya memang ada masalah kesihatan dari zaman-zaman saya muda dulu. Okay. Yang mana kita pun tidak cakna tentang pelupusan ubat. Kan?
kita banyak tahu macam mana nak simpan ubat. Macam nak guna ubat, kita ikut nasihat daripada farmasi. Ahli farmasi, kita ikut nasihat daripada doktor. Tapi perlupusan, siapa yang nasihatkan kita? Iaitu kita masih lagi kurang terkehadapan dalam bidang itu. Jadi macam saya akui, saya juga dulu, dan ini adalah habit masyarakat kita, ubat kita buang di tong sampah. Ubat kita buang dalam sinki. Ubat kita buang dalam toilet, kita flush. Kan? Ataupun ubat kita simpan buat koleksi. Kan? Jadi perkara ini, jadi apa impak dia adalah, contoh ubat yang kita buang ke tong sampah, apa impak dia adalah, ubat ini bila dia terdedah cair panas, hujan, cair panas, hujan. Dan ubat ini dia akan larut dalam air hujan, dia akan masuk ke dalam kita punya perairan air bawah tanah, lalu dia akan pergi ke sungai. Jadi ini yang menyebabkan kita sebenarnya kita kena ambil tahu pasal benda ni, cara nak lupuskan. Sebab bila dia dah pergi ke air sungai, kita masih lagi tiada logik untuk menapis ubat-ubatan ini untuk air sungai ini diguna pakai oleh kita. Jadi kadang kita menyangkakan air yang kita pakai di rumah tu mungkin sudah bersih, tapi kita tidak tahu kemungkinan ada tercemarkan sisa farmastika. Dan ini, berita ini telah disiarkan di sebuah kita punya surat khabar tempatan, tak silap saya, The Sun, tak silap saya, tahun ni Januari, boleh rujuk The Sun, yang mana ada pelaporan menunjukkan dalam kita punya iPad pun ada antibiotik, ada ciprofloxacin. Dan ini penemuan baguslah ada antibiotik. Seperti yang saya kata, penyalahgunaan antibiotik, kesan dia dia tak bagus. Tak bagus bukan setakat daripada kita. Tak bagusnya impact dia nanti pada yang macam Cik Haziq cakap yang awal tadi, berkenaan dengan bakteria. Kan? Okay, jadi saya nak tanya sikit lah berkaitan dengan ubat. Bila kita belajar pasal toksikologi, pasal perubatan ni, apakah kiranya benda utama yang kita nak kiranya tangani dalam kesihatan kita? Jadi rasanya ada satu teori namanya germ teori, kan? Okay. Maksudnya teori kuman. Rasanya perubatan moden adalah banyak berkisar pada untuk membunuh. Nama teorinya adalah kuman-kuman ni menyebabkan kita sakit, kan? Kuman ni apa? Dan kita kena membunuh kuman-kuman tu, jadi hilanglah kesakitan. Jadi ini rasanya apa yang yang cuba untuk dibuatlah untuk dalam perubatan moden. Jadi mungkin doktor boleh terangkan sikit pasal germ teori ni dan kaitan dengan ubat-ubatan. Okey, sebenarnya ini topik yang sangat luas sebab saya melihat konteks bukan setakat perubatan. Sebab bila kita cakap pasal germ, kita cakap pasal mikroorganisma. Saya guna istilah mikroorganisma sebab mikroorganisma ni juga terdiri daripada bakteria, terdiri daripada archaea, terdiri daripada fungi. Kalau kita tengok balik pada taksonomi biologi. Yang taksonomi biologi kita boleh ini kategori. Kita ada 3 domain yang sangat besar. Kita ada bakteria, kita ada archaea dan kita ada eukaryotes. Jadi bakteria dan archaea ni dia sebenarnya tergolong dalam prokaryotes, ada unicellular, satu sel, dia single cell. Okay. Kita manusia ni kita eukaryotes sebab kita ada banyak sel. Kita ada banyak sel. Okay. Jadi imagine ke dalam dunia ni ada 3 domain, 2 daripada domain itu adalah mikroorganisma. Maksudnya kita tak boleh nak nampak lah. Ia sangat-sangat kecil. Nama pun mikro sebab kita tak nampak dengan mata kasar. Tapi ada juga macam protista ataupun kecil, itu pun dah tergolong dalam domain yang ketiga tadi, eukaryot tu, walaupun dia multicellular tapi dia masih kecil, kita tak nampak pun tergolong dalam mikroorganisma. Dan kadang-kadang ada juga yang mana fungus ataupun kulit juga tergolong dalam mikroorganisma. Ada certain case lah. Okay? Jadi bila kita bercakap pasal mikroorganisma, kenapa yang menjadi ketakutan? Sebab dia 2.5 domain adalah benda-benda yang kita nampak dengan mata kasar. Kira kalau tak nampak dengan mata kasar, dia ada di mana-mana. Makhluk halus lah. Makhluk halus. Makhluk halus lah. Yang kita kata makhluk halus berada di sekeliling kita. Betul lah tu. Betul lah tu. Betul. Jadi kalau kita cakap pasal makhluk halus ini, kan, mereka di mana-mana. Di kulit kita, di dalam mulut kita. Jadi sebab tu implikasi makhluk halus ini kepada alam sekitar, kepada kesihatan kita sangat-sangat berimpak. Tapi tak bermakna kita belum bunuh semua. Tak, sebab kita kena faham kadang-kadang ada juga bakteria ini yang memberi kebaikan kepada badan kita. Contoh, macam kita belajar kalau kita pernah dengar pasal probiotik. Okey, probiotik. Probiotik yang mana kita ada minum sejenis minuman yang probiotik. Jenama itu yang tak sponsor lah, so tak sebut nama.
Ya, betul lah probiotik. Betul, So, kata probiotik. bakteria baik kan? Ya, bakteria baik. Dan kita punya kulit pun ada juga bakteria-bakteria baik ni. Cuma itulah, kadang-kadang bakteria ni, dia punya kesan tu kita masih tak habis kaji. Sebab Tak domain faham. dia terlalu besar. Okay. Dan Macam kita mana sebab yang saya baca lah, kalau kita baca buku-buku perubatan lama ribu-ribu tahun dulu lah, bakteria ni boleh kata tak wujud lah. Maksudnya orang kata penyakit ni datang dari macam-macam punca. Tak ada yang kata makhluk halus lah. Adalah makhluk halus tapi versi lain. Yang kata maksudnya microorganism ni dia baru kan. Ya. Dia datang dengan dengan maksudnya penciptaan mikroskop. Jadi macam mana boleh ditemui maksudnya penyakit ni datang daripada benda-benda yang kecil-kecil ni? Faham? Sebenarnya pemahaman manusia tentang bakteria dah lama, dah berkurun-kurun lama. Maknanya macam Black Plague for example. Itu memang dah lama. Mereka dah tahu sebenarnya ada bakteria, cuma limitasi teknologi pada manusia yang menyebabkan mereka tak dapat nak mengenal pasti ini bakteria apa, ini apa punca. Mungkin bila kata mereka mungkin fikir sekarang makhluk halus. Jadi mungkin ada elemen-elemen supernatural, tapi sains-sains dulu juga dah percaya bahawa bakteria ini wujud. Cuma tidak dibuktikan sebab sains ini melibatkan empirical evidence, menyebabkan kita nak melihat, nak merasa, jadi benda macam tu. Jadi menuju ke arah perubatan moden, antara kes yang saya rasa menarik perhatian saya masa saya belajar dulu adalah seorang doktor perubatan yang bernama John Snow. Kes ini John Snow. Bukan daripada cerita fiction itulah. Tapi nama doktor cerita apa tu? yang season 8 dia tak ya, itulah. Ya itulah. Okey. Nama dia John Snow dan dia menarik sebab apa, dia antara yang mula mempelopori salah satu bidang perubatan, cabangan perubatan yang kita panggil sebagai epidemiologi. Epidemiologi ni kita nak kaji pula serakan wabak. Kan? Jadi benda ni, kes ini berlaku di UK tahun 1800, awal 1800. Jadi boleh bayanglah zaman tu dengan mikroskop pun tak berapa nak canggih lagi kan. Tapi doktor ni dengan menggunakan dia punya deduction skill kan, dia menyelesaikan masalah. Dia mula pinpoint apa punca simptom-simptom orang ni cerit-berit, orang ni muntah-muntah. Jadi dia macam dia menelusuri kes-kes ini dan akhirnya dia dapati punca penyakit ini adalah daripada sebuah perigi. Dan kes itu agak famous dengan kes kolera. Dia lalu. Jadi daripada itu yang bermula daripada antara siasat antara pemula kepada pemahaman manusia tentang mikroorganisma dalam era kemodenan ini. Jadi Ustaz boleh kata baru jugalah dalam sejarah manusia ni. Kalau 200 tahun lepas banding dengan 2000, 7000, jadi maksudnya baru nak datang teori adanya germ ataupun adanya bakteria ni, yang sebenarnya tak semua jahat pun. Ya. Banyak juga yang baik kan. Betul. Okay, dan rasanya difahamkan antibiotik adalah satu ubat untuk membunuh bakteria kan. Dan biasanya kalau kita sakit, doktor akan bagi antibiotik. Dan difahamkan juga antibiotik ni kita kena habiskan. Doktor kata okey, kena habiskan. So dia bagi tahu apa belas ke apa ke, kadang-kadang kita malas lah nak habiskan. Tapi rupa-rupanya ada kesan yang sangat bahaya kalau kita tak habiskan antibiotik, dan kesan tu bukan setakat bahaya pada kita, dia bahaya pada dunia manusia ni pada masa akan datang. Jadi kenapa tu antibiotik ni, apa dia doktor? Jadi antibiotik ataupun antimikrobial lah, maknanya kita ada antibiotik ni ubat melawan bakteria. Kita ada antifungal melawan kulat. Dan macam-macam lagi yang semua mikroorganism ni yang melawan sebab. Jadi kita ada ubat begini yang mana untuk, kalau kita cakap pasal penemuan ubat ni, antara kes yang saya rasa yang agak famous juga kalau kita belajar masa penicillin. Yang yang dijumpai secara tak sengaja. Jadi kadang-kadang, tapi ingatnya tak semua ubat kita jumpa tak sengaja. Jadi banyak yang tak sengaja. Tapi tak semua. Tak semua. Jadi kena pula kita dengan zaman moden yang ada pelbagai pula penyakit-penyakit yang baru. Kenapa? Sebab bakteria-bakteria ni mereka pun adalah satu kehidupan. Satu sumber biologi. Jadi dia diprogramkan badan. Sama macam kita lah. Badan kita diprogramkan untuk beradaptasi. Okay? Jadi ubat-ubat antimikrobial ni diciptakan untuk membunuh bakteria. Tapi apabila bakteria-bakteria ini terdedah pada dos yang tidak mencukupi untuk membunuh dia.
apa orang putih kata, what doesn't kill us make us stronger. Stronger. Kan? Jadi prinsipal itu digunakan oleh bakteria kan. Jadi the same kalau kita nak fikirkan analoginya begitulah. Jadi bakteria ni apabila tidak dibunuh sepenuhnya, mereka boleh survive dan mereka akan diprogramkan untuk survive juga. Akan datang lagi ubat yang sama, dia boleh hidup. Jadi ini yang kita panggil sebagai antimicrobial resistance. Okay. Yang mana kita dalam keadaan kita ubatnya susah nak cari, kan? Sangat apa orang kata sangat costly nak cari sekarang, dan kita bukannya boleh main kebetulan terjumpa. Tak ada. Jadi kita untuk kita faham proses drug discovery, banyak proses yang kita perlukan dan banyak kos kita perlukan untuk membuat satu ubat yang sangat efisien. Dan kriteria ubat ni pula kena ingat kita bila kita buat dalam ilmu toksikologi. Saya balik tadi ilmu toksikologi dan farmakologi. Kenapa mereka ni berdampingan antara farmakologi dan toksikologi? Bila kita ada ubat, kita akan tengok dos mana dia memberi kesan baik, dos mana dia memberi kesan buruk. Dan bila kita buat satu ubatan, kita nak target bakteria. Okay. Kan? Jadi kita kenalah buat ubat yang selektif kepada bakteria saja. Kita tak nak buat ubat yang mana kita makan, kita pun sakit. Of course bakteria mati. Kita pun sakit, tak bagus. Nak bunuh bakteria jahat lah. Juga boleh. Dan bakteria baik. Itu lagi cantik. Tapi selalunya benda itu sangat-sangat sukar. Sebab tu kita dalam ilmu perubatan, dia kena ada sebelah-sebelah farmakologi dan toksikologi. Dan kita juga ada terma seperti therapeutic index. Okay? Nak tengok sejauh mana ubat ni dia ada kesan yang baik sebelum dia jatuh kepada toksikologi. Jadi ada ubat yang dia punya kesan baik dia sangat besar. Contohnya macam Panadol lah. Okay. Sebab tu jarang-jarang kita dengar orang keracunan Panadol. Ada side effect jarang-jarang. Panadol bukan tengah hot ke sekarang ni? Jarang-jarang. Jarang-jarang. Bukan ada presiden satu negara yang tiba-tiba kaitkan dengan ada tu, tak apalah tu. Next topic. Yes, topik. Tapi selalunya sebab bila Panadol ni antara ubat di dunia ni yang punya therapeutic index yang sangat luas lah. Sebab untuk orang senang jatuh sakit dengan Panadol ni sangat rare. Okay. Sangat-sangat jarang lah. Okay? Tapi ada setengah ubat tu, ada setengah ni, sebab ini saya rasa agak hangat lah yang orang perlu buat kan. Yang mana dia kata, ada pihak sini kata, ni ada kesan ubat. Tapi yang pihak ni perlu kata, kita tak boleh jadikan ubat. Bukan kerana kita deny certain tumbuhan itu tak ada nilai ubat. Tapi sebab kita risau dia punya therapeutic index tu sangat nipis. Bila sangat nipis, dia boleh betul dia jadi ubat. Tapi dia senang jadi racun juga. Maksudnya ini pembuktian lah ubat tu berkesan ataupun tak. Jadi rasanya kita akan bincang lagi lah macam mana kita nak tahu ubat tu berkesan ke tak. Saya ini benda yang makin saya berminat lah sekarang ni. Pasal macam mana macam mana kita dapat ubat-ubat yang sekarang ni punya banyak dekat farmasi, punya banyak. Macam mana dia orang tahu ubat-ubat ni berkesan. Jadi itu rasanya benda yang topik yang sangat panjang. Itu panjang. Untuk faham. Cuma dia start berminatnya selepas anak pertama saya meninggal lah. Jadi maksudnya itu topik yang saya makin berminat. Cuma tadi kita sebut pasal antimicrobial resistance lah. Ada satu istilah yang best lah, istilah ni nak beli superbug. bunyi the best ya. Okay, superbug. Jadi tadi sebut pasal kiranya kalau kita tak habis antibiotik tu, dia adalah untuk membunuh bakteria. Tapi kalau tak habis makan, ada bakteria yang akan survive. Bakteria akan survive tu dia adalah kiranya super bakteria. Jadi mungkin doktor boleh kembangkan sikit lah. Maksudnya super bakteria, superbug ni dia apa dia dengan ancamannya pada masa akan datang lah. Okey, superbug ni sebab kita merujuk pada bakteria yang boleh tahan kepada antibiotik tadi ni. Kita lah itu senjata yang kita ada untuk melawan mereka. Tapi kalau senjata itu pun sudah dipatahkan, jadi kita kena cari option lain. Sebab tu memang jadi penggunaan antibiotik ni saya rasa memang kalau jumpa baik di peringkat kita lah manusia kan, bila doktor akan nasihatkan pakai sampai habis. Malah antibiotik ni bukan setakat kita je yang pakai. Antibiotik ini juga turut dipakai dalam peladangan lah. Okay, dalam apa peternakan. Okay, dalam peternakan. Jadi antara isu superbug ini adalah bakteria-bakteria ini dia menjadi resistant, dia boleh lawan terhadap antimicrobial ini. Jadi bila dia lawan, macam mana kita nak lawan dia sedangkan senjata kita dah tak ada. Jadi ini yang menjadi satu kebimbangan yang mana WHO juga menjangkakan
kadar kematian yang disebabkan oleh AMR ni tadi, usually kita letak short for AMR lah. Yang kadar kematian ni boleh mencecah sampai 10 juta pada tahun 2050. 10 juta setahun. Setahun. Jadi ini satu yang membimbangkan, macam Cik Aziz kata tadi lah, mengatasi kanser apa semua. Ya, jadi kita berperang dengan makhluk halus. Kan? Kita berperang dengan makhluk, kita tak nampak senjata pun nak pakai, tak tahu, kena cari yang baru apa semua lah. Jadi disebabkan hal ini, penggunaan ubat terutamanya antimicrobial sangat dikawal selia oleh kita punya kementerian lah. Perlu dikawal selia. Tapi yalah, walau bagaimanapun kadang-kadang tu, ini sebab tu saya sebahagian daripada ketua Eco Pharmacovigilance, yang mana ini merujuk kepada Eco tu alam sekitar, Pharma tu rujuk kepada ubat lah, ubat-ubat. Vigilance ni lebih kepada awareness. Batman. Awareness, okay. Kira Batman lawan Superman kan, Superbat kan. Batman lawan Superbat kan. Okay. Okay. Itu apa, bakteria lawan virus kan. Okay. Jadi sekarang kita kena aware yang ubat kita pakai ni sebenarnya baik untuk kita, tapi sebenarnya kalau kita tak pakai habis, dia boleh digunakan balik sebenarnya oleh alam. Bukan digunakan oleh alam lah, maknanya bakteria ni dia boleh survive balik sebenarnya, dia jadi lebih kuat. Bila boleh menjadi lebih kuat, kadang-kadang penyakit, silap penyakit demam kita pun mungkin boleh membunuh kita di masa akan dapat. Sebab itu satu. Tak ada ubat dah. Ya, sebab tak ada ubat dah. Bakteria tu dah jadi super powerful. Ya, itu kita super saya berapa tu? Betul, itu tak tahulah kan. Dia biru ke? Jadi sekarang itu yang kita nampak dari konteks kesihatan awam, kesihatan manusia. Kita kena fikir juga sebab apa, bakteria ni dia berada di mana-mana dan dia juga mungkin boleh memberi kesan negatif kepada yang saya kata tadi, peladangan. Katalah ayam kenapa antibiotik digunakan kepada peladangan? Sebab kita ada juga bakteria yang menyebabkan kita punya ternakan sakit. Dan dan ada setengah bakteria pula dia ada bersifat yang kita panggil sebagai zoonotic. Zoonotic ni adalah ability, kebolehan bakteria ni. Asalnya bakteria ni dekat ayam. Tapi bila dia ada ability untuk zoonotic, bila kita makan ayam yang kena bakteria tadi, kita pula kena penyakit tu. Jadi kita kena ingat ubat yang selalunya kita design di pasaran tu, kalau untuk manusia selalunya memang kita cipta untuk kegunaan manusia. Jadi kalau ubat untuk haiwan, sebab biologi kita dah beza. Kan? Ayam lain, kita lain, lembulan kita lain. Kan? Jadi bila ada bakteria yang menjadi bersifat zoonotic, ini juga membimbangkan para yang kesihatan para pakar kesihatan awam, sebab ability bakteria ini berubah. Dan itu menjadi ancaman juga. Maknanya ada dua perkara yang kita kena ingat. Pertama, impak dia kepada kita secara direct lah, ataupun impak dia secara indirect dari segi keterjaminan makanan. Kalau kita tahu kita dah identify ayam, kita punya bekalan ayam ada zoonotic bakteria, takkan kita nak makan lagi. Dan ini pernah jadi kepada babi lah kan, kepada di Malaysia ni virus kan. Cuma orang Melayu tak makan babi lah, tapi dia pernah jadi ni senam tahun 2000 ke apa ke, ataupun akhir 90-an. Rasanya puluhan juta babi terpaksa dilupus kan. Cuma yang virus pula yang kena ingat virus pula dia tak termasuk dalam superbug. Dia lain. Virus lain. Superbug ni dia lebih tertakluk pada bakteria dan fungus lah, dia between that range lah. Virus dia special sebab dia punya karakteristik pun sangat-sangat halus dibanding dengan bakteria tu. Dia adalah musuh bakteria kan. Bergantung sebab kita tak habis kaji sebab bakteria, sebab ini antara limitation bila kita sebagai pengkaji nak mengkaji bakteria ini, sebab bakteria ni kalau kita nak kaji dalam amal, kita kena sediakan rumah yang sesuai untuk dia. Dan kita pun tak habis faham bakteria ni macam mana dia hidup. Contoh antara bakteria yang kita susah nak culture dalam lab, nak hidupkan dalam lab, nak biak dalam lab, adalah bakteria yang ada pada tanah. Bakteria yang ada tanah memang kita jarang-jarang lah ada. Kita adalah beberapa yang dah dibiarkan dalam makmal. Tapi bila kita nak buat kajian, kita nak ada satu orang kata suasana penyelidikan yang kondusif. Jadi kita kena ada satu setting. Kan, dan kita nak kena isolate sebab bakteria pun dia punya nama spesies dia juga. Kalau started bilangan bakteria dalam nonillion ke apa ke, banyak, 10 to the power of 30 jenis, sama ada jenis ataupun jumlah bakteria sangat-sangat banyak lah.
Jadi hampir mustahil lah untuk kita kaji semua. Betul. Kalau setakat daripada pengamatan, kalau kita tengok mikroskop je, kita nampak Lactobacillus dan kita nampak E. coli. Dua bakteria yang beza, tapi bentuk dia rod. Hanya dengan memandang boleh tak kita bezakan? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab daripada mikroskop kita nampak bentuk dua rod, kita tak boleh nak beza E. coli atau Lactobacillus. Tapi kita kena ada biochemical testing, kita kena ada pelbagai ujian-ujian yang diperlukan untuk mengenal pasti spesies. Dan bila kita mengenal pasti spesies, baru kita tahu kalau macam Lactobacillus ni agak famous sebagai mikroorganisme yang elok untuk perut. E. coli yang menyebabkan ciri-ciri. Jadi Okey. ya. Satu baik, satu jahat. Ya. Satu kawan, satu musuh. Betul. Padahal rupanya lebih kurang sama. Betul. Saya kongsi juga lagi satu dengan Cik Aziz. Cik Aziz pernah dengar tak orang sakit jantung disebabkan jangkitan bakteria? TB kira gitu ke? Sakit jantung. Sakit jantung. Sakit jantung. TB je. TB kita ada tuberculosis kan? Okay. TB Mycobacterium tuberculosis. Okay? Tapi yang sakit jantung ni, sakit jantung kadang-kadang kita dengar sakit jantung sebab yalah makan banyak lemak, merokok. Okay? Betul lah tu. Betul lah kan? Sakit jantung. Tapi pernah dengar tak kes sakit jantung disebabkan oleh jangkitan bakteria? Kurang berilmu lagi lah. Saya rasa majoriti populasi dunia pun tak tahu pasal benda ni. Dan ini walaupun penemuan ini telah dilakukan pada 2009 tak silap saya, tapi sampai sekarang masih tiada lagi kit pengesanan. Sebab tu sekarang bila saya dengar ada orang kes, dia ni tak merokok, ni jaga pemakanan tapi kita tak kena sakit jantung. Kan? Tapi yang kadang-kadang orang kita terlepas mungkin ada faktor lain. Dan saya beri contoh ni mungkin juga disebabkan oleh bakteria. Okay. Ada satu bakteria nama dia Helicobacter Cinaeidi. Cinaeidi. Kalau Helicobacter pylori terkenal dengan ulcer perut. Okay. The Helicobacter Cinaeidi pernah didapati dia menyebabkan pembentukan plak dalam saluran jantung kita. Dia menyebabkan inflammation dekat radang pada kita punya saluran jantung. Jadi dan ini masih lagi belum ada kit pengesanan. Jadi tanpa kit pengesanan, macam mana kita nak tahu orang ni terdedah pada bakteria ni atau tak? Masalah bakteria ni pun tanpa ada kajian cukup, kita pun tak tahu datang dari mana tu bakteria ni. Jadi banyak faktor dan saya rasa ilmu bakteria ini sangat-sangat luas yang kita masih belum betul-betul faham. Jadi sebab tu Superbug ni antara yang menyebabkan kita rasa gusar lah, sebab selagi kita tak faham musuh kita macam mana, selagi tu kita akan ada satu ketakutan. Ini salah satu ancaman besar lah. Ya. Ni macam orang panggil apa nama, kiamat Superbug. Tu punya tu lah apa nama, clickbait dia lah. Tapi boleh jadi juga apa nama Superbug ini mungkin adalah sebab kita pun baru saja beberapa tahun lepas menghadapi situasi yang satu dunia tak jangka dan tak prepare langsung lah. Jadi dijangkakan bahawa mungkin Superbug ini akan memainkan peranan besar juga pada bencana yang akan datang. Kita tak tahulah. Harap-harapnya tak, wallahualam. Cuma apa yang kita boleh buat adalah kita kena faham dulu kiranya apa yang menyebabkan bakteria ni makin lama makin ganas. Antaranya macam yang kita bincang tadi, kalau makan antibiotik tak habis kan. Jadi rasanya itu berkaitan dengan evolusi jugalah kot. Maksudnya bila semua yang mati, kiranya 90% ke apa bakteria mati bila kita makan antibiotik tak habis, lagi 10% itu adalah yang terselamat kan. Jadi bila survival of the fittest kah, macam tu kan. Jadi diorang adalah yang kuat dan generasi seterusnya adalah yang resistant kepada antibiotik. Selain daripada makan antibiotik tak habis, ada tak kiranya tindakan manusia lain yang boleh menyebabkan bakteria makin lama makin powerful? Buat masa sekarang kita ada isu yang terkini lah. Saya rasa antara isu yang terkini. Isu terkini adalah secara general pelupusan ubat secara tidak lestari. Pelupusan ubat. Buang ubat lah. Dan saya yakin majoriti daripada kita, dan saya juga mengakui lah, sebelum saya kenal pasti bidang ini, ubat-ubat di rumah saya pun mana yang dah tamat ataupun tak guna saya simpan. Paling tidak ini adalah habit. Saya rasa ini mengikut kajian yang agak terkini lah tahun 2024 apa gerakan saya ada buat, dan juga daripada luar-luar sana, yang mana habit-habit kita, ubat yang tak lupus, ubat yang dah tamat tempoh dia ataupun kita tak pakai,
kita buat apa? Kalau macam Cik Aziz buat apa? Ubat yang dah tak pakai. Ha. Kita letak macam ni lah. Kita kumpul stem lah. Tak ada katalog. Kita kumpul. Kumpul lah. Okay, ni ubat dia. Setakat ni tak teringat, sampai tak teringat apa yang saya buat dengan abang ubat yang tak habis. Sebab memang tak fikir langsung kesan dia. Faham? Dia paling banyaklah orang praktis. Okay, paling banyak orang praktis ialah saya okeylah sebelum saya menceburi ni Buang dalam untuk sampah. toilet. Buang dalam tong sampah, buang dalam toilet, dalam flush dekat toilet, ataupun kita mungkin tengoklah ada pula mitos kata kadang-kadang ada setengah ubat ni kalau kita campak kat pokok-pokok lebih kuat. Benda-benda macam tu. Rasa ada. Benda-benda begitu kan. Jadi ini kita panggil praktis yang bukan lestari lah. Bukan lestari. Jadi perlu pusat ubat yang tidak lestari. Jadi berbalik tadi macam antibiotik. Okay. Antibiotik bukan saja isu the only issue yang dalam kes ini. Isu ini dia lebih general. Maknanya segala jenis ubat. Tetapi kalau kita nak kaitkan sebab selalunya kita kaitkan dengan yang antibiotik tadi lah. Antibiotik ataupun antimikrobial lah. Dan bukan setakat bakteria lah. Fungus apa semua lah. Okay. Mungkin ada antifungal pun nanti boleh. Antifungal pun sekarang dah ada yang dah resistant apa semua. Okay. Jadi selain daripada tu, kalau nak kaitkan dengan superbug, dia memang straightforward dengan antimicrobial resistant tadi. Dengan penggunaan antimicrobial yang tidak ikut prescription, tidak mungkin lebih main buang saja. Okay. Tapi kita kena fikir ubat-ubat yang wujud dalam dunia kita ni, sekeliling kita ni pun ada ubat lain. Ubat sakit jantung, ubat kencing manis, kan? Macam-macam ubat. Ubat apa? Painkiller, ubat tahan sakit, ubat demam macam Panadol saya cakap tadi, kan? Pun banyak. Lagi-lagi kena macam Panadol lagi senang nak dapat. Ya. Jalan-jalan sikit, saya nak demam, beli kat kedai. Lepas tu balik rumah dah set, campak tepi. Lepas tu bila keluar rasa sakit, beli kat kedai. Balik rumah campak kat tepi. Sampailah dia expired. So ke mana? Bila kita buang kat tong sampah. Jadi isu ni, bila isu perlu pusat ubat tidak lestari ni, dia punya sentuhan dia lebih luas dan superbug tu adalah sebahagian daripada dia. Dan orang takut kerana banyak evidence, banyak bukti-bukti kajian menunjukkan ubat yang tidak diguna betul, antimikrobial ni menyebabkan superbug lah antara faktor dia. Jangan lupa kita ada ubat yang lain juga. Apa impact dia pada alam sekitar pun banyak. Yang kita ada kes macam contoh, kita ada kajian sebelum ni. Kajian seperti diclofenac ubat yang tahan sakit ataupun anti-inflammatory kan. Anti-inflammatory. Diclofenac ni dia boleh menyebabkan breed udang mati. Main dia punya toksik. Ni toksikologi ni. Toksik. Dia punya toksik daripada udang. Kalau air macam katalah ada orang, ada sejenis shrimp lah. Ini kajian dekat luar negara. Sejenis shrimp, dia memang dia punya bila dia terdedah dengan diclofenac, dia punya kadar survivability dia sangat rendah. Dia boleh membunuh. Tak cakap pasal hormon terapi. Kadang-kadang kita buat hormon terapi, kita ada banyak ubat-ubat yang hormon terapi yang mana bila terdedah pada binatang-binatang akuatik. Contoh macam ada saya tak ingat ubat apa, tapi memang ada buat exposure pada ikan pun boleh bertukar jantina. Sampai tak begitu jantina. Ya. Jadi dan didapati pula dan yang menyebabkan yang lagi meningkat orang punya kerisauan sekarang adalah ubat-ubat ini, majority semua ubat-ubat ni diciptakan, didesign untuk badan kita absorb. Macam saya kata di awal tadi, ADMI absorption, kita nak badan kita absorb, dan badan kita 2/3 badan kita terdiri daripada air. Jadi memang diciptakan untuk senang dia bergerak dalam badan kita dan distributed sebab dia dissolve dalam air. Jadi bila dia terdedah dengan air, katalah air sungai, air empangan, air kolam, ubat-ubat ni dia dalam keadaan dia dah dissolve, dia dah terlarut dalam air. Jadi macam mana kita nak bezakan air yang bersih dengan air yang dah terlarut dengan ubat? Ini adalah satu permasalahan bidang chemistry. Dan sangat sukar kalau air sungai, macam mana kita nak tapis? Kita boleh tapis yang sisa-sisa yang besar-besar, dust apa semua. Tapi bila ubat yang terlalu dalam air ni, ini dah menjadi satu concern yang sangat besar. Dan impak dia pula, kalau macam antimikrobial tadi, memang banyak dah kajian, dah bertahun-tahun, dah berdekad-dekad. Impak dia antaranya adalah menghasilkan ni lah, superbug lah. Itu memang very direct evidence lah, memang bukti. Tapi ubat-ubat lain ni kita tak tahu lagi. Belum cukup faham. Dan yang saya cakap tadi, kajian pasal shrimp tadi, kajian pasal ikan tadi,
kebanyakan kajian-kajian ini hanya melihat kepada impak satu jenis ubat saja. Bayangkan berapa ribu ubat dalam sungai yang tercemar dengan sisa pharmaceutical ini. Okay, jadi banyak benda lah. Ya, benda. Dia mungkin satu benda lah kita panggil sebagai irony. Jadi sekarang ni kita duk risau pasal AI lah. AI ni orang duk risau kita tengah membina satu makhluk entiti ke yang lama-lama dia orang akan mengambil alih manusia, dia orang mungkin akan memperhambakan bunuh manusia ke apa ke. Jadi dia irony lah sebab kita cipta dia orang untuk kiranya untuk berbakti kepada kita, tapi lama-lama mungkin lah tak tahu. Itu kita yang itu orang panggil fiction, orang panggil dia kata ini imajinasi. Cuma ada satu benda yang tengah berlaku real adalah kita tengah guna ubat untuk memulihkan kesihatan kita. Pada masa yang sama kita tengah bina sesuatu yang lebih dahsyat daripada ancaman AI itulah. Kita tengah bina superbug gitu. Jadi pun ada beberapa kali sebut pasal ubat-ubatan yang dibina lah. Tu kita nak tanya lagi macam mana ubat-ubat yang dibina. Cuma saya nak ada satu kisah lah berkenaan dengan zaman Fir'aun ataupun zaman Mesir kuno. Pernah berlaku serangan lokus ataupun belalang juta kan. Jadi belalang juta datang dan dia bukan zaman Nabi Yusuf ke? Zaman Nabi Yusuf rasanya. Dia datang serang Mesir kuno tu. Dikatakan buncanya adalah kerana orang-orang pada zaman Mesir kuno tu dia telah menyebabkan pencemaran, kerosakan alam. Jadi mungkin itulah yang kita takut berlaku lah pada serangan ala-ala belalang juta. Tapi kali ini lagi dahsyat, kita tak boleh nak nampak. Jadi mungkin itulah yang doktor buat sekarang ni. Jadi saya nak tanya pasal design. Dari beberapa kali doktor sebut pasal ubat-ubatan yang direka lah. Yang direka maksudnya kenapa kita nak reka ubat? Jadi macam mana kita nak reka ubat? Kenapa tak ambil daripada alam semula jadi? Jika kita ambil tengok yang rumput ni boleh untuk penyakit ni contoh. Saya kata reka, tapi sebenarnya reka kita pun inspired daripada alam jadi. Dan kena ingat ni, bila kita dalam proses drug discovery, majority ubat-ubat kita memang inspired daripada alam semula jadi, inspired daripada praktis-praktis orang-orang kuno. Ya? Okay. Kadang-kadang claim boleh tapi jangan overclaim. Itu kadang-kadang kita ni kita kena tahu kan. Sebab apa kadang-kadang macam kita banyak ubat-ubat yang memang asal daripada, contoh macam yang saya yang kita biasa dengar, contoh macam penicillin, antibiotik datang daripada accidental dan datang daripada sumber semula jadi. Dia grow kat dalam sinki ya betul dia fungal tu dia makan dia boleh makan. Jadi kalau kita buat kajian pasal bakteria, boleh tengok dia punya kita panggil dia clear zone. Maknanya kalau ubat tu sangat efektif, dia akan menghasilkan clear zone sebab bakteria tak hidup dekat situ. Okay? Jadi ubat-ubat ni majority saya rasa kita bukanlah reka ubat ni daripada scratch, tidak. Maknanya tapi kita punya pemahaman ialah ubat ini kita isolate daripada kita isolasi lah daripada tumbuhan, daripada daun, daripada bunga. Contoh macam anti-cancer, kita ada Taxol, dia pun daripada tumbuhan. Okay? Ubat kita majoriti daripada alam semula jadi sebenarnya. Okay. Alam semula. Cuma bila pemahaman kita tentang chemistry semakin bertambah, itu yang ada perubahan untuk menambahkan dia punya efisiensi. Okay? Dan kita juga dalam farmakologi kita juga ada belajar tentang interaksi ubat ataupun drug interaction. Dan ini yang menyebabkan saya risau pasal isu pelupusan ubat tadi. Tak tanpa pelestarian sebab ubat ni bila dia bertembung dengan banyak-banyak ubat, kan? Dan tadi kajian yang saya cakap tadi, kebanyakannya kajian yang merujuk kepada impak satu ubat kepada kehidupan. Tapi bila kita faham tentang interaksi ubat-ubatan ni dia ada 4 lah, at least 4. Dia ada addition ataupun penambahan. Yeah. Dia ada synergistic, maknanya synergis dia triple lagi banyak lah kan. Okay. Ataupun kita ada antagonis. Okay. Antagonis dia melawan. Okay. Dan kita ada potentiation. Potentiation ni lah, kalau A campur B ni sebenarnya dia dormant je. Tapi A ni dia boleh trigger B ni untuk jadi bila kita faham tentang interaksi ubat-ubatan, jadi kita kena faham bahawa ubat kalau satu sejenis ubat pada satu model biologi, dia mungkin beri satu kesan. Tapi bila dia bertemu dengan ubat-ubat yang lain, itu yang menyebabkan ada berlaku interaksi. Yang mana kajian sekarang, secanggih mana teknologi kita pun, kita masih lagi belum faham dan kita masih lagi belum dapat hasilkan secara klinikal datanya.
Okay, ubat-ubatan ni siapa yang hasilkan? Jadi maksudnya agensi kerajaan ke, swasta ke? Selalunya saintis lah. Okay. Saintis dari industri lah, industri farmaceutical. Industri lah. Kita Industri maksudnya kebanyakannya swasta lah. swasta, dan ada juga universiti yang terlibat dalam drug development ni. Kita ada macam-macam. Dan sekarang antara intipati lain juga adalah ubat yang semakin canggih. Kita punya kadang-kadang kita punya aim kita sangat tinggi. Macam saya kata tadi, cakap selectivity. Okay, selectivity. Kita nak ada perbezaan antara bakteria dengan host. Okay, jadi kita buat ubat, kita cari ubat yang mana ubat ni kalau kita makan host tak ada apa-apa, bakteria aja mati. Nah, itu yang paling baik lah. Itu yang paling baik lah, selektif. Tapi sekarang dah makin canggih pula, kita nak tengok juga macam mana saya dengan Encik Haziq dibezakan. Walaupun kita sama-sama manusia. Ini bidang yang kita panggil sebagai pharmacogenomic. Oh, yo. Yang membezakan kita adalah DNA kita. Ini boleh jadi. Kenapa jadi begini? Sebab ini boleh jadi kerana, katalah contoh, Encik Haziq allergic pada Panadol. Saya tidak. Okay. Jadi bila kita faham Encik Haziq ada allergic Panadol, kenapa? Sebab tu kita nak tengok, mungkin kita nak tengok DNA Encik Haziq, mungkin ada kekurangan enzim sekian-sekian. Jadi bila kita faham Encik Haziq kekurangan enzim sekian-sekian, so doktor boleh prescribe ubat lain selain daripada alternatif, tetapi memberi kesan yang sama. Genetic based medicine lah rasanya. Itu genetic based lah. Genetik. Jadi nama dia CRISPR ke? CRISPR tu salah satu teknologi lah dalam gene editing. Itu dia edit gene lah. Tapi bidang inilah kita panggil sebagai pharmacogenomic. Maknanya pharmacogenomic ni kita nak tengok ubat masing-masing ni, kita dapat ubat yang sesuai dengan badan kita. Contoh kadang-kadang kita tengok orang ni makan dia ada side effect, orang ni makan tak ada side effect, kan? Kenapa? Sebab kita genetik kita berbeza. Tak semua orang sama. Cap jari kita pun berbeza, kan? Kita punya iris pun berbeza. Ya, jadi ini adalah genetic makeup kita. Okay, yang saya faham lah, maksudnya bila kita gunakan pendekatan, jadi ni macam dua pendekatan berbeza lah. Jadi satunya buat ubat ni adalah kita buat tu lah gene editing, kita alter gene, kita ubah. Maksudnya kita macam main tinker dengan genetik lah. Itu maksudnya ini yang saya faham adalah kita design ubat baru. Tapi kita tak kacau gene, kita kacau gene lah. Maksudnya untuk ubat tu okey, mungkin akan ubah tinker gene. CRISPR itulah dia yang saya faham lah, gene editing. Cuma ada juga maksudnya pendekatan mencari, maksudnya dalam semula jadi ni banyak lagi kiranya bakteria yang kita tak tahu, virus yang kita tak tahu. Jadi kita nak mencari. Tapi nak mencari ni dia sangat susah lah. Sangat betul. Maksudnya mungkin you nak cari jarum dalam jerami tu sebesar gunung apa kan. Sangat banyak. Jadi ini adalah kerja-kerja sains yang sebenarnya sangat susah lah. Jadi kalau generasi baru nak jadi saintis, banyak sangat kerja yang kita boleh bagi banyak kerja yang settlekan benda ni. Jadi ya, kita nak ada lagi banyak Dr. Hisham lah dekat Malaysia ni. Jadi pada masa akan datang, macam mana agaknya kiranya cara untuk kita mendidik masyarakat berkaitan dengan ubat ni lah. Jadi sekarang ni ada macam-macam mazhab lah pasal ubat. Ada yang maksudnya naturist lah, ada kita nak yang nature je. Tapi dia makan ubat yang dia semula jadi dia dalam pil. Kita fikir pil tu nature. Jadi ada mazhab-mazhab. Jadi macam mana doktor rasa berkaitan dengan pendekatannya harmoni lah pasal masyarakat dan ubat? Ini pandangan peribadi saya lah. Okay. Ubat pun semua natural. Okay. Kalau kata nak avoid chemistry, bahan kimia, yang kata nak avoid bahan kimia, tak nak makan ubat, air pun bahan kimia sebenarnya. Air oksigen, ada oksigen dengan hidrogen kan, minum bahan kimia. Bahan kimia kita memang kita cuma bila untuk kita faham ubat-ubatan kita ni, kita kena faham bahan kimia itu sendiri. Dan proses perubatan ni kita kena faham. Tadi yang saya sebut farmakologi, toksikologi, ini adalah proses-proses untuk kita faham macam mana kesan baik ubat ni, apa kesan sampingan ubat ni. Bukannya bermakna kita nak tolak 100%. Saya rasa itu adalah yang bagi saya untuk sebagai saintis, saya rasa macam yang perlu difikirkan banyak kali lah. Mari kita belajar lah.
Dan saya rasa hak orang awam adalah hak untuk belajar. Betul. Ataupun dan kita pun kita orang awam pun ada hak juga untuk tolak, tak apalah. Tapi maknanya sebagai kita pendidik, sebagai kita researcher, kita kena mendidik kan farmakologi dan toksikologi. Tapi kita tak ada sampai guna term-term jargon apa semua. Tapi nak kena orang awam faham yang prosedur untuk kita buat ubat ni bukannya kita main petik-petik, bukan main kita bagi benda ni baik tak. Kita akan melalui saringan yang sangat banyak. Dan bila kita cakap pasal drug discovery punya kajian ni, kita ada banyak level, sangat banyak level. Okay? Yang kata farmakologi, toksikologi pun untuk kenal pasti sama ada kompound ni toksik ke tak pun sangat banyak level. Terlalu banyak kan. Jadi benda ni kos, masa kan. Jadi contoh macam kita kata ada pokok, kata contoh lah. Contoh saya petik daun kat bawah, kat luar bangunan ni, saya petik satu daun ni kan. Saya nak tahu ada kesan ubat ke tak? Ataupun adakah dia ada kesan toksik? Jadi saya kena kaji. Saya kena buat macam extraction dulu. Lepas tu extraction pula nak kena tengok sama ada compound ini dia polar. Polar ni sama dia larut dalam air ataupun dia non polar, tak larut dalam air. Contoh macam daun teh. Daun teh, compound dia yang banyak kita minum teh tu sebab dia compound dia polar, dia larut dalam air. Sebab tu bila daun itu kita curah air panas, air rasa teh tu keluar. Itulah air yang antara contoh compound yang polar lah. Jadi kita nak kenal pasti pula dalam satu daun ni dia bukan satu compound, dia ada banyak compound. And dia ada flavonoid ke, dia ada macam-macam. Jadi kita nak identify pula compound-compound ini baik ke tak kepada kita. Jadi kita kena buat testing. Testing pula nak kena buat secara in vitro. In vitro ni dalam kaca. Bahasa Latin dalam kaca, ataupun in vivo dalam haiwan. Lepas tu in vivo ni pula dia ada level start daripada tikus. Lepas tu dia makin besar. Dia sebab dan baru cuba kepada manusia. Barulah kita cuba kepada manusia. Ini evidence-based medicine ke? Inilah evidence-based medicine. Supaya kita nak kadang-kadang dekat dalam in vitro kita result positif, cantik. Tapi bila masuk dekat haiwan tak cantik. Sebab apa? Dia ada limitation. Semua ni ada limitation. Tapi semua ini penting sebab kita tak naklah test dekat manusia terus. Betul. Ini adalah isu etika yang sangat tinggi. Dan jadi orang pernah test dekat manusia direct, tapi ini berlaku waktu Perang Dunia Kedua. Dulu ya. Maknanya kita punya kadar kesedaran dan kadar etikal kita tidak begitu tinggi. Nazi buat, Jepun buat kan, yang Nuremberg trial tu. Sebenarnya sebab orang, tapi yang ironinya kita belajar banyak sangat pasal biologi lah, pasal ilmu perubatan ni, sebab orang buat direct test kepada manusia tapi dia punya kesengsaraan torture dia. Ya, betul. Jadi ini kita panggil sebagai surrogate. Pernah tengok movie Bruce Willis, Surrogate? Tak pernah tengok. Bruce Willis yang dalam movie tu menunjukkan menggunakan AI, menggunakan robot surrogate pada untuk dia keluar beli barang ke apa. Kita kita guna surrogate. AI manusia, lepas tu kita bagi torture dia dengan macam-macam penyakit. Tak adalah yang surrogate tu dia robot lah, dia robot je. Cerita lain, kita surrogate bukan cerita yang ni. Macam best je kalau plot tu. Boleh tengok surrogate cerita Bruce Willis, lama lah cerita tu. Okay? Jadi macam the same context adalah bila kita menggunakan eksperimen, kita guna in vitro, kita guna in vivo, sebab kita nak dia sebagai surrogate kepada manusia. Kita tak adalah dulu ialah mungkin kesedaran sikit etik apa semua tu memang sangat-sangat rendah lah kan. Tapi sekarang dan kita belajar daripada kesilapan kita, daripada manusia-manusia yang lepas, okay, supaya kita tidak mengulangi lah. Jadi kita belajar dan kita guna haiwan. Kadang-kadang orang kata ubat ni dia berkesan kat tikus, apa sebab macam boleh berkesan kat manusia pula. Itu pun antara topik yang lain pula kan. Itu antara topik yang saya rasa sebab bila saintis kita guna model-model ni, kita dah kenal pasti apa persamaan antara tikus ni dengan manusia pula. Bukan semua lah, kita kata semua. Dan dia ada beberapa contoh macam enzim, protein yang mana mungkin ada persamaan dengan manusia. Kadang-kadang macam kalau bidang saya ada yang guna zebrafish. Zebrafish pula kita nak tahu ikan, ada jenis ikan sebab dia mempunyai tak silap saya dia punya neural function dia lebih kurang sama dengan manusia juga. Jadi dan kita guna surrogate sini. Surrogate ini untuk kita faham yang ubat ni bila dia ada kesan positif dekat model yang hampir menyerupai dengan manusia, sepatutnya efek dia samalah dekat manusia. Tapi kita still memerlukan stages by stages. Main daripada kecil, daripada tikus. Sampailah dia lepas kepada lu tu boleh dipasarkan lah. Daripada tikus, arnab, primate, even khinzir pun kita pakai. Khinzir pun kenapa? Sebab khinzir ni dia punya genetik DNA dia pun hampir menyamai manusia.
So kena berhati-hati lah, silap-silap langkah. Tapi yang orang mencarut-carut tu ada betul juga. Jadi itu antara proses lah. Dan bila kita dapati cabaran kita adalah compound ni pun kita jumpa banyak. Kalau kita kat Malaysia ni pun pokok-pokok yang kita tak habis explore banyak pokok, sangat banyak pokok-pokok yang kita tak habis explore lagi. Dalam tradisi lah, nenek moyang kita, dia orang ada kita panggil sebagai kiranya kearifan tempatan kot, ataupun homogeneous, bukan indigenous wisdom, kearifan tempatan. Maksudnya daripada pengalaman diorang, kehidupan diorang, yang akan bagi pantang-pantang lah, petua ke. Jadi okey, jangan makan ni, okey, ataupun makan yang ni untuk sakit ni dan sebagainya. Jadi adakah itu boleh jadi macam satu asas lah untuk kita maksudnya makan ubat tu, ataupun kita kaji, kita masuk clinical trial ke, adakah itu dibuat? Saya tak pasti konteks Malaysia. Okay, saya tak pasti konteksnya. Tapi kebanyakan kajian-kajian kita pun sebenarnya datang daripada praktis-praktis macam tu. Okay, praktis-praktis macam tu. Barulah kita kembangkan kepada perubatan moden. Okay. Sebab daripada pemahaman yang tu asal. Contoh. Orang tu kata jangan cepat marah nanti. Cepat tua. Oh, okay. Okay. Kita fikir orang tu cakap jangan cepat marah nanti cepat tua. Tapi kita tak buat apa. Saya tak ingat tahun berapa pernah ada satu kajian, orang yang panas badan dia akan memberi impak kepada dia punya telomeres dia dalam DNA dia tu. Dan bila dia ada shorten telomeres dia tu, memang dia cepat aging, cepat tua. Disebabkan baran dia tu. Jadi kadang-kadang kita fikir betul juga orang tua ni cakap kan. Tapi again benda-benda ni menarik kalau apa tahu. Sebab saya rasa saya sangat suka kadang-kadang melihat pada orang di barat. Kadang-kadang apa tahu, kadang-kadang dia mensainskan kata-kata. Mensainskan kata-kata. Maknanya daripada kata-kata ni dia buktikan betul tak atau tidak. Okay. Contoh kalau macam movie pun boleh tengok Interstellar apa sebagainya. Kadang-kadang dia embedkan elemen-elemen yang saya rasa macam scientific lah. Scientific. Macam kadang-kadang dongeng. Fiction. Tapi dia scientific kan dia. Contoh saya kongsi. Okay. Ada satu kajian melihat bagaimana hydrogen sulfide. Okay, hydrogen sulfide mempengaruhi status animate tikus. Maknanya tikus animate. Pergerakan dia. Dia dah keadaan hibernate. Dia tidur. So saya ingat satu kajian tahun 2004 atau 2005, saya lupa dah, 2005. Dia exposekan ada satu perkataan hydrogen sulfide yang dan tikus ni berada dalam keadaan hibernate. Dia dalam keadaan animate, dia tidur, dia tak bergerak. Jadi ini antara interpretasi yang sangat-sangat menarik. Sebab apa? Dekat situ sebenarnya dia cuba merealisasikan kalau tengok cerita alien cryo chamber. Kan? Space level. Kena buat revision dulu lah sebab doktor ni. Tengok banyak-banyak filem. Banyak kadang kita tengok. Kadang itu untuk kita hiburan. Tapi kadang yang saya seronoknya kadang tengok filem barat ni, mereka mensainskan apa imajinasi diorang. Dan yang tu tak logik ada filem je kan, tapi tiba-tiba memang betul ada jangan cepat marah nanti tua. Memang ada scientific evidence dah menunjukkan kalau baran apa semua memang ada shorten telomere apa semua, dan dia cepat ada mempengaruhi lah aging tu apa semua. Jadi ini antara benda-benda yang saya rasa agak menarik untuk dikaji. Kadang-kadang mungkin kita dengar mengarut ni just kabar angin apa, tapi sebenarnya kalau kita fikir secara terbuka, secara saintifik, apa kata kita terima dia punya information, kita just jadikan baseline untuk kita jadikan dia sebagai untuk wujudkan empirical evidence ni. Kalau tak ada, kita dah salah, kita tak ada evidence ni. Kalau betul, this quite nice. Salah pun boleh kaji lagi. Mungkin dalam situasi tertentu dia betul. Jadi sebab saya punya pandangan sebagai saintis, bagi saya ini pandangan peribadi saya, kita sebagai saintis sebenarnya kita kena ada keterbukaan sedikit lah. Keterbukaan, dan kadang-kadang kita dengar tu nak kena nilai logik ke tak, ataupun kalau tak logik pun apa teori di sebalik ni semua. Jadi yang saya rasa macam menarik kalau dibincangkan dan kalau dapat dijadikan sebagai fakta jugalah. Itu. Ada satu penemuan lah, tak silap saya. Kiranya antibiotik ni dah dimakan manusia secara semula jadi lama dah sebelum dia dipanggil antibiotik pula.
Dia orang jumpa dekat tulang manusia kat Peru ke apa kat. Yang dia hari Cyclosporin. bukan. Tapi itu antibiotik lah, dia jumpa dekat tulang macam macam mana boleh ada ni, biar dia dah makan secara natural lah, secara semua dah jadi. Jadi mungkin kiranya kearifan tu lah, wisdom yang dimiliki oleh nenek moyang kita tu mungkin kerja kita sebagai generasi baru lah, tak tahulah generasi mat ke tak lagi, adalah untuk semak atau untuk kembangkan. Jadi kiranya itulah, sama ada kita nak start from scratch cari ataupun buat ubat-ubatan baru depan berbilion nanonion, kita cuba cari yang mungkin ada testimoni sikit-sikit dan kita kembangkan, semak sama ada betul ataupun reliable ke tak. Saya tanya Encik Aziz, ubat paling tua di dunia apa? Ubat yang paling tua di dunia Dan masih diamalkan sampai sekarang. Ubat yang paling tua adalah madu ke? Madu. Betul. Madu. Tapi persoalan memang betul. Kita yakin madu itu penawar. Tapi kita tanya main dengan teknologi yang kita ada sekarang, sebenarnya madu itu pun antara, saya rasa macam peluang yang alam bagikan untuk kita faham pasal perubatan. Okay? Kadang-kadang orang kata, madu ni elok untuk kesihatan. Apa semua kan? Tapi madu mana untuk memberi penawar penyakit ni? Madu mana yang beri penawar untuk penyakit ni? Kat Malaysia ada berapa jenis madu? Banyak. Kat Malaysia ada berapa jenis lebah? Spesies lebah? Banyak. Itu baru Malaysia. Malaysia antara diversity lebah yang sangat banyak di dunia. Itu kita baca kat Malaysia, kita cakap negara lain. Kan? Jadi sebenarnya bukannya kadang-kadang kita sebenarnya, kita sebagai saintis, kita setuju je madu itu penawar, tapi persoalan kita adalah madu ni penawar untuk penyakit mana, yang itu orang tak kaji. Dan dalam madu sendiri, macam berbalik pada macam yang saya cakap drug discovery tadi, dalam madu sendiri ada beribu compound yang memberi kesan yang sama ada baik, kan, kalau dalam dos yang elok baik, ataupun yang tidak baik kalau dos yang terlebih. Dan jangan lupa juga isu di Malaysia juga terdapat banyak yang madu palsu sebenarnya. Itu topik lain. Itu dah hujung baru, bukan topik vest. Itu topik lain, bukan kepakaran saya. Ini sebab saya kebetulan berkawan dengan pengkaji madu lah. Okay. Yang mana banyak pelaporan yang isu madu tiruan ni terlalu banyak lah. Jadi bab perubatan ni saya rasa rakyat perlu cakna, tak banyak pun, tapi at least ambil tahu ataupun rujuk pada pakar yang sesuai lah. Kalau macam perubatan moden, bolehlah rujuk pada ahli farmasi ataupun doktor perubatan. Kalau rasa yang macam nak naturally sedikit ni, kan, boleh je kita ada banyak pakar madu, ataupun beli je terus dekat ladang madu. Beli je terus dekat ladang madu, kan, sebab lagi senang kita lagi dekat kita dengan source tu, kan, lagi dekat kita sumber, kita tahulah asli tak asli, kan. Jadi merujuk pada ni, penggunaan ubat apa semua, saya amat menggalakkan untuk kita belajarlah, sebab apa yang kita makan tu jadi darah daging, kan. So kena cakna lah, banyak benda yang kita kena cakna. Jadi rasanya alhamdulillah kita bincang sangat-sangat banyak benda yang menarik dan membuka minda lah, berkaitan dengan perubatan, berkaitan dengan maksudnya sikap yang kita kena ada terhadap ubat kita, terutama sekali yang banyak yang saya belajar adalah cara untuk kita melupuskan ubat lah. Jadi apa yang kita tak bincang lagi sikit adalah maksudnya, betul kita kena lupuskan ubat, tapi dekat mana? Jadi doktor, macam mana kita nak lupuskan ubat-ubat yang kita ada tu, apa cara yang betul? Sekarang ni sebab kita Malaysia ni bukanlah negara terkehadapan lah dalam isu pelupusan ubat secara lestari ni. Sebab kalau di Eropah, di Amerika, mereka dah sampai tahap polisi buat pengurusan ubat-ubatan ni. Dan kita masih lagi di peringkat orang kata baby lah, peringkat baby. Tapi at least kita ada usaha ke arah itu, dan saya rasa ini adalah satu langkah yang positif dan proaktif lah oleh pihak kementerian. Okay. Dan melihat kepada kesan macam mana impak tu, contohnya kita dah cakap banyak pasal superbug, kita dah cakap macam mana impak drug interaction dalam alam sekitar yang boleh mengganggu gugat kehidupan, kan? Dan macam mana ialah kita nak tengok apa kesan. Jadi menyedari hakikat ini, saya melihat adalah satu langkah kerajaan yang sangat-sangat bagus, ialah sekarang ni berlaku kerjasama di antara kementerian-kementerian.
Contoh macam Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Kewangan, kita ada juga kerjasama dengan Kementerian Sumber Asli, okey, dia buat namanya DOE bawah tu kan, yang mana mereka bergabung dan mewujudkan seperti National Environmental Health Action Plan, NEHAP. Okay. Dan di bawah NEHAP ni adalah dia punya pillars dia. Dan salah satu daripada pillars ini adalah kita kementerian wujudkan satu inisiatif kita panggil sebagai My Medisafe. Okay. My Medisafe. Jadi untuk orang awam, mereka boleh masuk website pun dah dibuat. My Medisafe. My Medi MADISAFE. Okay. Tak saya .com.my tak saya. Okay. Boleh tengok kat situ. Dekat website ni kita ada locator. Okay. Locator yang mana menunjukkan farmasi-farmasi komuniti yang memberi servis untuk kumpul ubat-ubat yang tidak terpakai ni. Okay. Dan ini adalah satu langkah yang baik. Sebab apa? Farmasi-farmasi ini bergerak secara orang kata CSR. Kan? So apa? Kena ingat bila kita lupus ubat ni sebenarnya dia melibatkan kos. Kan? Kenapa melibatkan kos? Sebab ubat-ubatan ni dia adalah satu bahan beracun dan bahan yang terkawal yang mana terdapat di dalam Akta Alam Sekitar 2005. Dan akta ini menggariskan ubat-ubatan yang sudah tamat tempoh ataupun yang tak diguna pakai ini atau dibuang ini di bawah kita panggil sebagai SW403. Okay. Di Malaysia ini bahan-bahan botox ini kita gelar dia sebagai sisa berjadual. Tapi kalau di luar negara kita panggil dia sebagai hazardous waste, sisa berbahaya. Di Malaysia ni sisa berjadual. Dekat Malaysia, dalam akta ni ada 77 item yang tergaris. Ada 77 item. Jadi macam bahan-bahan sisa pharmaceutical ni di bawah SW403. Jadi nak uruskan ini regulation ni sangat ketat lah. Kita dah ada nama pun dah ada akta. Okay? Dan dipantau ketat oleh Jabatan Alam Sekitar lah. Sebab ialah kita tak naklah kejadian silam berlaku macam Minamata apa semua tu yang kita nak benda tu berlaku lagi. Dan kena pula kesan-kesan ubat ni secara berpanjang kita tak tahu. Kan? Dan terdapat dalam sekitar apa semua. Tak termasuk super ubat tadi lah kita ni. Itu pun antara projection lah WHO yang membimbangkan. Okay? Jadi untuk akta ini tapi kita punya sedikit loophole lah. Akta ini terguna pakai pada industri tapi tidak terpakai kepada orang awam lah. Orang awam. Jadi tapi kena ingat kalau kita rujuk pada Malaysian Statistic on Medicine, boleh tengok orang awam pun boleh tengok dokumen itu dikeluarkan oleh kita punya Kementerian Kesihatan Malaysia. Penggunaan ubat dalam Malaysia 60% adalah awam, 40% adalah private sector. Yes, jadi industri mereka dah ada akta. Tapi kita orang awam, pada kita yang guna paling banyak ubat, kan? Tapi kita tak ada akta. Jadi saya dan juga rakan-rakan saya, rakan pemilik saya dan juga tim-tim daripada KKM, Kedai Liu Anda semua, dan juga saya juga partner dengan Alpro Farmasi, kita membuat satu CSR untuk ada kempen kesedaran. Okay, seperti kempen kesedaran. Dan juga kita ada juga macam Alpro Farmasi juga, setiap cawangan mereka ada tempat pengumpulan ubat-ubat yang tidak dipakai ini. Jadi memandangkan tak ada akta yang mengikat kita orang awam. Jadi saya ingin memanggil agar kita semua ada kesedaran bersama. Kesedaran bersama supaya tidak ini bukan setakat kebaikan dari segi impak kepada masyarakat kita. Banyak sebenarnya kebaikan dia yang mana saya rasa macam kita perlu cakna lah. Okay? Dan sebenarnya kita punya di hospital juga sebenarnya tertakluk kepada guideline yang digariskan oleh WHO. Okay? Yang mana sebab tu saya nak memanggil orang awam supaya kita cakna ubat apa yang ada di rumah. Okay? Kita kena cakna. Pengalaman saya masa di Jepun tu, saya kerap jugalah tak sihat masa di Jepun. Tapi setiap patient diberi ada satu tak sihat, kerap tak sihat. Tak sihat. Saya adalah pengalaman kena influenza B apa semua masa dia sama saya. Tapi yang saya tertariknya sistem di Jepun adalah mereka akan bagi patient ni satu buku. Okay. Buku. Jadi daripada buku ni kita boleh trace ubat apa yang kita dah pakai sebelum ini. Ya. Diorang tak online je ke? Kena bagi buku. Buku juga lah. Senang nak trace kan. Senang nak trace. Sebab kita macam apa. Kita pun ada habit clinic hopping kan. Clinic hopping kita lompat-lompat klinik sekali. Kita buat dengan klinik kita pergi klinik lain kan. Yalah. Tapi jadi kadang-kadang sistem tak share dekat semua tempat. Sebab data patient adalah rahsia. Jadi kita pegang buku itu. Kan? Jadi bila kita buat, jadi saya sampai sekarang masih praktis. Saya simpan dalam handphone saya. Saya catat lah dalam hari ini saya tak sihat, saya demam. Tak lah catat je, saya
cantik ubat-ubat apa saya makan. Kan? Sebab saya boleh trace balik ubat apa. Mungkin kita train, ubat ni ada lagi kat rumah, tak habis lagi. Okay. So apa? Sebab dasar daripada WHO, okay, katalah kita dah ambil ubat daripada farmasi, kaunter farmasi hospital. Okay. Yang viral tarik-tarik rambut tu lebih kurang lah dia ambil ubat daripada kaunter farmasi hospital tu kan. Tarik rambut. Aduh, tu saya tak sempat nak tak sempat nak follow tu. Kan? Jadi guideline-nya bila keluarkan ubat daripada farmasi dekat hospital lah, for example ubat keluar daripada ni. Kata kita keluar daripada hospital. Baik 15 minit, baik 30 minit kita balik ke hospital. Alah encik, ubat ni saya dah ada banyak kat rumah. Ya. Saya nak pulangkan balik kat kaunter. Ahli farmasi di kaunter tak ada pilihan lain, dia akan buang ubat tu walaupun baru keluar berapa minit. Oh, ya ke? Ya, itu adalah guideline daripada WHO. Sebab apa? Sebab ini adalah melibatkan keselamatan. Kalau dia recycle balik, dia guna balik dekat patient kat dalam hospital. Kata sebab apa? Ubat ni dia ada kaedah penyimpanan. Dia ada sebab kita tak tahulah kalau patient ni takut terdedah kat cahaya matahari ke panas apa jadi patient dah buat apa. Ya, kita tahu patient dah buat apa. Dah jilat ke apa. Ya. Kita tahu kan, kita tahu. Jadi demi keselamatan patient yang ada dalam hospital, dia tak akan guna balik. Sebab dia tak tahu apa orang tu dah bawa kat luar. Jadi dia akan buang. Jadi itu adalah satu kerugian yang sangat besar. Betul. Jadi saya rasa benda ni adalah tanggungjawab bersama lah. Tanggungjawab saya. Kita sebagai pengguna, kita kan tahu ubat apa yang masih ada kat rumah. Macam saya kata, Panadol dah beli kan. Kita keluar beli baru. Jadi kita kumpul-kumpul kat rumah. Buat koleksi stem jadi benda-benda macam ni yang saya rasa kita sebagai pengguna terpanggil lah untuk kita sebenarnya cakna ubat apa yang ada dalam simpanan kita supaya kita pakai ni secara efisien. Dan kita tak nak juga ada isu-isu lain. Bukan setakat perupusan ubat je. Isu-isu lain seperti ada ubat lebihan. Tiba-tiba anak-anak kecil kat rumah ingat gula-gula. Saya tak kira je lagi. Tak kira lagi yang kita kata, ubat ni berkesan kat aku bagi kau, berkesan tak kat kau. Itu antara isu lain juga. Kan? Jadi saya rasa yang tu ahli farmasi mungkin lagi banyaklah cerita dia sebab mereka memang diri ni. Tapi sebab saya punya interest kan, saya lebih kepada alam sekitar lah. Macam mana ubat-ubat ni impact dia kepada alam sekitar. Jadi saya nasihatkan boleh tengok kat MyMedisave, tengok pada locator. Dan inisiatif MyMedisave ni adalah satu inisiatif sangat baru dan sangat bagus. Sebab dia gabungan bukan setakat inter-government agency. Dia juga gabungan bersama pihak industri. Kita ada community farmasi, Alpro, macam-macam company-company yang besar yang terlibat sama. Dan menjadikan ini satu program CSR mereka. Mereka buat ini secara percuma. Mereka tak dapat benefit pun, tak dapat untung. Tapi mereka provide ni atas dasar tanggungjawab bersama. Jadi kita sebagai pengguna, kalau kita dah ada lebihan sekarang, memang kita buang-buang lah. Tapi starting this point onwards, kita cuba belajar untuk menggunakan ubat secara efisien. Banyak benefit dia. Kan? Bila kita dah guna ubat secara efisien, saya silap harga kos pun kita boleh jimat. Kos kita nak belanja dekat klinik apa semua. Sebab kita dah tahu ubat ada dekat rumah. Kan? Jadi banyak benefit dia. Okey, jadi ubat ini boleh jadi serampang dua mata, double edged sword serampang dua mata. Maksudnya dia bagus, dia untuk kesihatan kita, tapi pada masa yang sama juga dia boleh menyebabkan kebinasaan ataupun bencana jika tidak diuruskan dengan baik. Jadi kita kena cakna. Jadi diharapkan daripada sesi podcast ni dan juga mungkin ada program selepas ni ke dengan pelubusan ubat. InsyaAllah pada 1 hingga 2 November kumpulan kami dengan kerjasama Alpro Farmasi dan juga kerjasama bersama Kenali Ubat Anda KKM dan juga Pharmaceutical Malaysian Association, kami akan menganjurkan satu program komuniti di Wangsa Walk Mall 1 hingga 2 November. Okey, kita akan buat komuniti dan saya rasa dan ini amat penting dan menjadi kita punya keterujaan lah selaku penyelidik dalam bidang ini, ialah sebenarnya ini adalah isu orang bandar. Perang bandar. Isu orang bandar. Orang bandar punya isu. Okey, orang bandar punya isu. Kenapa? Sebab isu pencemaran ubat-ubatan ni dia kurang berlaku di kampung lah. Lagi bertinggi population, lagi banyak pencemaran berlaku. Dia berkadar langsung dengan jumlah population. Jadi kita buat di Wangsa Walk Mall. Okay? Dan diharap saya mengajaklah pendengar-pendengar di luar sana. Jemput-jemputlah hadir. Satu ini kita ada pelbagai aktiviti insyaAllah. Dan matlamat utama kita ialah kita nak wujudkan kesedaran dan siapa yang ada ubat-ubat lebihan di rumah, boleh bawa lah ke program kita dan boleh lupuskan dekat kita punya tong-tong yang disediakan lah.
Dan kita ada banyak sangat aktiviti. Nak buat consultation, dietitian ada. Ramai-ramai. Dijemput datang ramai-ramai, kita ada banyak aktiviti. Ya, jadi terima kasih banyak Dr. Hisham di atas perkongsian tersebut, sangat-sangat membuka mata kita. Jadi diharapkan supaya ada rezeki nanti di masa akan datang, kita akan jemputlah untuk second session. InsyaAllah lah banyak benda nak bincang ni pun banyak soalan-soalannya. Alamak, tak sempat nak keluar. Banyak hot topik keluar kan. Tapi mungkin pada masa akan datang. Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada pendengar. InsyaAllah dapatkan butiran tentang program yang kami akan sediakan di bahagian description lah. Jadi boleh tengok kalau anda berada di tempat berdekatan, ada ubat-ubat yang nak lupuskan. Jadi dipersilakan datang dan dipersilakan juga untuk layari laman